Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya nak beritahu sedikit tentang kaedah pelaksanaan Aidil Fitri. Kita pun dah biasa buat kan, tapi tahun sekali lah ada apa ni, Aidil Fitri dan Aidil Adha. So saya beritahu lah sikit dia punya kaedah, walaupun ada yang dah tahu, ada yang mungkin dah tak tahu lah. Okey, niat dia ialah usalli sunnatan Aidil Fitri rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama ada 7 takbir, tak termasuk dengan takbir ihram, itu rukun. So dari 7 takbir diselang sekali dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Dan pada rakaat kedua 5 kali. Naik itu Allahu Akbar, naik 5 kali lah. Diselang juga dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh insya-Allah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu